Kerajaan hari ini mengumumkan satu langkah penting berkaitan penyelarasan harga bahan api apabila harga diesel diturunkan kepada RM2.10 seliter di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak berkuat kuasa Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat bagi memastikan manfaat yang sama dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia tanpa mengira lokasi. Beliau berkata, kerajaan telah memutuskan untuk menurunkan harga diesel daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter. Ini bagi memastikan rakyat Sabah dan Sarawak turut mendapat manfaat. Pelaksanaan penyelarasan harga ini akan bermula pada Julai, katanya. Menurut beliau lagi, pelaksanaan penyelarasan ini akan dibuat melalui reformasi sistem subsidi diesel menggunakan mekanisme MyCard selari dengan pendekatan Budi Madani RON 95. Langkah ini jelasnya bukan sahaja untuk memastikan subsidi lebih bersasar tetapi juga bagi mengurangkan ketirisan serta membanteras aktiviti penyeludupan bahan api terutama di kawasan sempadan. Kita pastikan jika menggunakan MyCard, harga diesel adalah sama iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel, katanya. Anwar turut menegaskan bahawa mekanisme ini membolehkan kerajaan menyalurkan subsidi dengan lebih tepat kepada golongan yang benar-benar layak tanpa menjejaskan kebajikan rakyat. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, beliau turut menekankan bahawa pendekatan ini memastikan hasil daripada reformasi, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi negara dapat dikembalikan kepada rakyat melalui penurunan harga diesel bersubsidi selain mengekalkan harga RON 95 pada RM1.99 seliter. Beliau turut menyatakan bahawa Menteri Kewangan II akan memberikan perincian lanjut mengenai pelaksanaan subsidi diesel tersebut pada keesokan harinya.